Keluarkan kenyataan yang adil, jangan kerana ramai kaum India dalam PKR, Fahmi nak backup kuil haram. Demikian kecaman keras seorang pemerhati terhadap kenyataan Esko Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Selangor, Muhammad Fahmi Ngah, berhubung isu pencerobohan rumah ibadat bukan Islam di negeri itu. Pemerhati turut menyifatkan pendekatan Fahmi sebagai lembik, selektif dan syarat dengan pertimbangan politik apabila kerajaan negeri dilihat terus memberi masa dan ruang kepada kuil-kuil yang dibina secara haram, seolah-olah undang-undang boleh dirunding bergantung kepada siapa yang melanggar. Menurutnya, toleransi yang ditunjukkan kerajaan negeri dalam isu ini bukan lagi bersifat kebijaksanaan. Sebaliknya, mula dilihat sebagai kelonggaran yang menggadaikan prinsip keadilan dan kedaulatan undang-undang. Pemerhati menegaskan bahawa kerajaan negeri tidak sepatutnya bertolak ansur sehingga menafikan hak pemilik asal tanah. Apatah lagi apabila pencerobohan itu dilakukan secara jelas dan berpanjangan tanpa kelulusan sah. Dengan nada keras, pemerhati turut mempersoalkan mengapa kebanyakan rumah ibadat lain seperti gereja, tokong Cina, gurudwara, Bengali serta masjid boleh mengikut peraturan dan dibina di atas tanah yang sah, sedangkan isu kuil India terus dikaitkan dengan pembinaan di atas tanah haram. Katanya persoalan ini tidak timbul dalam konteks agama lain, sekaligus menimbulkan tanda tanya sama ada penguatkuasaan undang-undang kini dilaksanakan secara pilih kasih dan berasaskan pertimbangan politik, bukannya prinsip keadilan sejagat. Sehubungan itu, pemerhati mempersoalkan sama ada rakyat perlu terus akur secara membuta tuli terhadap pelanggaran yang sudah terang lagi bersuluh, sedangkan tindakan sedemikian jelas menafikan hak pihak yang mematuhi undang-undang. Malah tegasnya, Fahmi sepatutnya mengeluarkan kenyataan secara menyeluruh, tegas dan berprinsip, bukannya dilihat cuba mengambil hati akar umbi parti PKR yang mempunyai komposisi kaum tertentu sehingga sanggup mengaburkan isu sebenar. Bagi pemerhati, selagi kerajaan negeri gagal membezakan antara toleransi dan pembiaran, selagi itulah mesej yang sampai kepada rakyat ialah undang-undang boleh dilentur demi kepentingan politik, satu keadaan yang berbahaya dan merosakkan kepercayaan awam.